tu dapat. Kita baca, Mama baca doa makan, terus dapat parking. Alhamdulillah. Kita nak memanjakan diri. Mama kalau dengan Kak KM, happy ending. Kan Mak? Happy ending tak Mak? Happy. Happy. Kita nak pergi urut-urutan. Kita dekat DNS. Jom. Jom. Tu dia, kita dekat DNS Hair Studio. So you all kena datang sini nak buat apa dia Mak? Naik. Tak apa, dia tinggi Mak. Okey Mak. Jom kita beli air dulu Mak. Dia terempit. Tak lah. Okey je. Dekat sini boleh apa? Buat rambut, boleh gua syat. Nak apa tu? Air. Nak apa Mak? Air apa nama? Air apa Mak? Mak kalau dengan Kak KL, manja kali kamu. Ya Allah, sedap. Mama tengah buat guasha kat depan tu. Hari ni memang hari untuk kami relaxing. Korang kalau nak rasa betul-betul relax, datang je dekat DNS ni. Murah, puas hati. Ada promo ni sekarang. Ada promo tak Lia? Color Emilang 159. Color panjang mana pun RM159. Lepas tu relaxing apa semua tu, Ada promo. semua ada promo. Korang datang je kat sini, okey? Mak, Datin Nana belanja. Mak buat guasha, cuci, belur, potong. Datin Nana belanja sempena birthday Mama. Yahoo! Datin, I love you. I love you, Ma. Dia cakap. Sedap sangat. Puas hati. Bernafas macam Lepas lega. Sebab boleh rindu tau. Rasa urut-urut tu boleh. Guasha. Boleh rindu lah. Sedap kan? Woohoo! Thank you Datin Nana. Terima kasih. I love you. Muah. Nenek dia orang ni bang. Baik. So you all boleh datang kat DNS. Okay. Happy kan Mak? Puas kan? Puas sangat. Puas nak mampus. Sedap sangat. Dia ada urut. Cuci rambut lama-lama. Urut Betul, lama nak mampus. Sedap. DNS gila dia. Dia cuci lama. Dia bilas lama. Letak treatment, urut lagi. Urut lagi. Korang kena spend time 2.5 jam kalau pergi DNS. Lama betul urut. Ya, dia bagi puas-puas Mak. Memang puas sangat. Satu kata bila nak basuh rambut ni. Sampai tanya macam tu. Tapi lepas tu terus cuci. Sebelum basuh rambut, picit kepala pula lagi. Picit lagi tu saya cakap. Dia Tengok dah- kita dekat sini tadi 2.5 jam. Dia dah buka badan semua. Apa-apa. Ya sedap nak mampus. Lepas tu dia buka lah benda rumah ni. Ingatkan dia nak cuci dah. Lupa kepala pula. Ada kepala pula. Ye, kita shopping periuk Belanga. Kok Ji, Ekal nak periuk? Tak nak, aku belum kahwin. Kau kena praktis lah masak. Kalau kahwin aku beli. Kok Ji nak apa? Kau ni tu dah ambil dah. Mak nak periuk ke Mak? Tepi cinta. Aku kalau datang sini. Ya Allah yang bertambah rezeki. Amin. Amin. Ambil lah apa kau nak ambil. Bukan kau nak ambil banyak sangat pun. Ambil. Kuali komander Arif. Ambil. Saya bayar. Apakah ini ya? Bukan main. Borong satu rumah. Teko, cawan, kuali, bantal, Lantak situ pinggan, tudung saji baru. Nak minta kerja. Ya Allah, tunggu Ira berhenti. Kenalah ambil satu Alhamdulillah. cadar Bella
Apa ni tak ada cadar Bella? Tak ada sebab dia queen kot ni. Ya, terima kasih yang. Sama. Bertambah rezekimu yang amin. Okey. Adik, sinilah. Adik. Yelah yang lamalah kita tak keluar, yang lamalah kita tak makan. Busy hari-hari flash ya Allah. Alhamdulillah. Nasib baik mak balik. Mak kalau tak kita pun tak keluar mak. Benar. Adik makan ni. Dia pun baru siap. Baru siap.